Macam tak jangka kot Rasa Semanja akan membuat short film dengan Amin kot pengarah. Jadi kat situ aku dah seram lah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sebulan kita berpuasa, akhirnya hari ini tibanya Syawal yang pertama, Syawal yang menjelma. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kepada semua penonton Raksasa Manja yang masih lagi setia bersama dengan channel ini, diucapkan selamat hari raya kepada semua. Dan kalau ada salah dan silap daripada Raksasa Manja selama ini, selama Raksasa Manja ditayangkan di YouTube, aku memohon berjuta kemaafan kepada semua. Tak ada kata lain yang aku boleh katakan dan sampaikan, hanyalah kata maaf dan juga terima kasih kerana terus menerus untuk support Raksasa Manja. Okay, hari ni aku beraya masih lagi dekat sini, belum lagi balik kampung, masih lagi di Selangor ya. Dan insyaAllah kalau tak ada arah melintang pukang, insyaAllah besok akan bergerak ke kampung lah, Perak. Ok, di kesempatan ini aku nak kongsikan sikit lah beberapa topik yang melibatkan Raksasa Manja dan sedikit melibatkan isu luar. Ok, benda ni aku dah lama nak cerita tapi masih belum ada kesempatan. Jadi pada hari ini aku akan ambil satu kesempatan dalam video wish ucapan raya ni, aku akan selit sekali. Ok, ni berkenaan dengan pertamanya, sepanjang bulan puasa bulan Ramadan, Raksasa Manja tak ada podcast, tetapi telah digantikan dengan video short film. Ok, itu perkara kedua. Pertama sekali berkenaan dengan MV Kumpulan Umbrella. Ok, walaupun bulan puasa Raksasa Manja tak ada konten podcast, tetapi telah digantikan dengan video klip Kumpulan Umbrella, lagu raya bertajuk Raya Tetap Raya. Ok, itu adalah satu pengalaman pertama aku membuat satu MV secara berseorangan, seorang diri. Jadi bagi aku itulah satu benda yang sangat-sangat mencabar. Pada awalnya memang aku tak nak terima pun job tu, sebab aku tak yakin dan aku tak ada kelengkapan equipment yang sesuai untuk MV. Lagi kita nak buat ni untuk Kumpulan Umbrella, tapi sebagai Kumpulan Umbrella nak juga aku, jadi aku terus katakan yang aku akan buat menggunakan handphone. Jadi video MV yang dihasilkan telah pun terhasil hanya menggunakan handphone yang aku gunakan sekarang ni. Jadi Alhamdulillah, itu satu pengalaman yang sangat berharga pada aku, bagi aku, kerana dapat bekerjasama dengan artis Otai lah, artis legend. Jadi dapat bekerjasama dengan diorang adalah satu benda kesempatan yang sangat-sangat berharga pada aku. Dan juga di situ bukan saja Kumpulan Umbrella, ada juga penyanyi lama, penyanyi perempuan Seri Sarimah. Itu pun penyanyi Otai kat tu, pernah masuk Kilauan Emas. Jadi benda tu aku jadikan satu kayu pengukur jugalah untuk diri aku, di mana insyaAllah bila aku dah berjaya dengan izin Allah lah, aku berjaya menghasilkan satu MV begitu, jadi aku agak berkeyakinan untuk menghasilkan lagi benda-benda dan video-video sebegitu walaupun hanya menggunakan handphone. Alhamdulillah. Ok, yang kedua berkenaan dengan short film Prasangka Ramadan. Itu juga projek di bulan puasa, di mana bulan puasa tak ada podcast tapi digantikan dengan short film tu lah. Itu sebenarnya aku tak budget pun, aku tak expect dan aku tak jangka pun akan terhasil
akan terhasil short film tu, sebab asalnya aku cuma sesajalah bertanya dekat Amin Khalid, Min, jom kita buat short film. Alalang kita buat short film, kita promote sekali Sarah Art Hub. So itu plan asal aku propose dekat Amin. Dan aku tak expect apa-apa pun, cuma mengajak. Orang cakap ajak ayam. Tapi Amin setuju. Oi, aku macam terkejut lah. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Macam tak jangka kot. Kan, rasa manja akan membuat short film dengan Amin kot pengarah. Jadi kat situ aku dah seram dah sebenarnya. Aku dah seram dah sebenarnya. Okey. Then mula-mula plan asal lain. Plan asalnya lain, aku nak promote filem 6 Jelaka. Filem Amin nanti hantu pisam di kampung hantu lompat di kampung pisam, dan juga Sarah Art Hub. Mula-mula nak panggil Maiza, tapi hujung-hujung Maiza tak dapat nak join sebabkan dia ada promosi untuk filem 6 Jelaka. Jadi terpaksa ubah plan. Dan juga skrip asal bukan macam tu, lain. Jadi itu adalah skrip kedua. Aku buat skrip kedua dan aku bagi Amin, okey, ni idea dan juga skrip. Jadi masa tu juga aku saja-sajalah tanya dekat Abang Yop Hitler, dia nak join tak. Sekali lagi aku terkejut sebab Uncle Yop Hitler pun nak join. Wow, ini menambah keseraman aku ni. Dua benda dah aku seram ni. Mula Amin, lepas tu Uncle Yop Hitler. Dan aku bagilah skrip kan. Tiba-tiba Amin cakap, kenapa tak pakai je watak-watak kampung pisam kan? Kenapa tak pakai je watak-watak 16 puasa kan? Bukan. Sebelum tu masa Maiza Rafika tak dapat join, aku beritahu Amin. Amin cakap, tanyalah ayah Kucai kan. Aku tanya, boleh ke Amin? Boleh je. Tanya kalau ayah nak join, okey je. Oh, itu seram yang ketiga. Dan aku pun tanya kepada ayah, dan tak sangka ayah Kucai pun nak join. Itu adalah keseraman aku yang keempat. Untuk perasaan ke Ramadan, itu adalah keseraman aku yang keempat. Uish. Okey lah, dapat kumpul semua pelakon. Dan ada satu lagi keseraman, Adam Khalid pun kan dia ada join juga kan. Itu pun keseraman aku kelima. Ada 5 keseraman aku kat situ. Jadi dekat situ skrip pun aku dah siap, dah bagi semua. Lala akhirnya Amin tengok. Mungkin yalah, aku tak pernah buat idea, aku tak pernah buat skrip. Jadi mungkin banyak yang compang-camping lah. Itu aku akui lah. Jadi Amin bagi idea. Dalam banyak-banyak idea asal tu, dalam banyak-banyak idea aku tu, yang cuma diterima adalah Kekubur. Amin kekalkan yang Kekubur tu. Dia cakap, okey Min, aku tengok. Sebab aku tengok skrip yang Amin bagi yang baru tu pun, ini barang jadi ni kan. Ini best ni. Dia guna yang tu. Jadi itulah dia. Terhasil lah kan. Terhasil lah benda tu. Jadi masa syuting pun banyak jugalah benda-benda yang aku kan tak pernah. Bukanlah tak pernah. Kalau join untuk syuting adalah baru 2 kali. Shoot untuk drama, short film, drama dan juga filem baru 2 kali. Satu drama, satu filem. Itu pun drama tu aku shoot tak keluar pun dalam TV. Dan yang kedua aku shoot filem Wira, Airul Azrin. Itu pun hanya dengan suara je. Tapi itu je pengalaman aku. Jadi bila masa syuting tu, banyak benda yang aku tak tahu. Contoh rolling. Kata rolling tu, pasal tu agaknya Yah Kucai pun dulu dia berguling-guling atas katil bila dengar roll kan, sebab dengar guling. Jadi aku pun masa tengah shot Amin punya shot, tiba-tiba Uncle Yop Hitler cakap, tolonglah rolling. Dia cakap macam tu. Aku kan, mungkin Uncle Yop Hitler suruh aku tolong bagi cue kan dekat Amin kot. So aku pun rolling.
Rupanya salah punya rolling tu aku kena tekan picit ni kamera ni. Aduh, nampak tak? Itu menambah lagi keseraman aku. Itu je lah yang perkara yang agak bingai aku buat. Sebab tak tahu kan. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga lah. Shooting yang diorang ni bagi aku satu lagi pengalaman berharga yang dapat aku kutip. Selain pada yang tadilah Umbrella. Pengalaman berharga bertambah lagi pada bulan Ramadan ni. Sebelum Ramadan lah. Bertambah lagi dengan shooting dengan otai-otai dan juga orang-orang dalam filem sendiri. Amin Khalid pengarah, Abang Yop Hitler pun pengarah pelakon Yah Kucai ada, Adam Khalid pun ada, dan juga Alung Razi. Itu pun orang industri juga tu. Dan aku terselit dekat tengah-tengah tu. Jadi itu adalah benda yang sangat menyeramkan aku, dan satu benda yang buat aku rasa wow, aku ada kat sini. Allah letakkan aku dekat situ untuk aku kutip pengalaman yang sangat berharga. Jadi kat situ banyak aku dapat belajar lah macam mana shooting yang proper sikit walaupun menggunakan handphone. Itu pun menggunakan handphone yang sama juga yang ni. Jadi bla 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 siap semua, tinggallah proses editing. Editing memang aku yang edit lah. Tapi dah berapa kali aku edit, tiga kali kot. Sebab biarlah kita tak ada basic untuk apa orang cakap filem ke drama punya flow. Jadi tak tahu, tak pernah belajar benda tu kan. Kita buat sendiri sebelum ni. Short film pun buat sendiri, suka-suka apa panggil short sendiri kan. Jadi tak tahu yang proper punya macam mana. Jadi bila dah buat tu, akhirnya Abang Yop Hitler panggil pergi sarang edit depan dia. Rupanya memang ada yang banyak aku kena betulkan. Dia sebenarnya untuk clean kan, dalam bahasa editing, clean kan benda tu supaya dia tak ada nampak tiba-tiba aku potong dekat bahagian tak sepatutnya. Benda tu akan jadi jerking, footage tu akan jadi jerk. Bukan jerking, jerk. Tiba-tiba dia macam bergerak, baru nak gerak hilang, baru nak gerak aku dah potong. So dia tak boleh macam tu. Dia ada dia punya tempo dia, dan dia ada juga dia punya apa, bila nak kena potong tu. Jadi kat situ Uncle Yop Hitler, Abang Yop Hitler banyak lah tunjuk aku, ajar aku macam mana nak clean kan editing. So kat situ aku nak ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih lah kepada Abang Yop Hitler, mengajarkan benda yang bagi aku sangat berharga lah. Dekat situ aku belajar banyak proses penggambaran dan juga proses editing final punya kan. So itu yang aku boleh cakap best. Aku sangat bersyukur dapat aku belajar benda yang sebenarnya aku tak tahu. Terima kasih juga kepada Sarang Ahab, pada Amin Khalid sebab sudi untuk berkolaborasi dengan Rasa Manja. Walaupun banyak kekurangan, tapi aku dah cuba buat yang terbaik. Harap diterimalah. Dan okey, kita dah tutup lah. Okey, yang terbaru aku nak select sikit pasal isu aku buat report budak-budak BBNU, budak rempit BBNU buat bising dekat sini. Okey, sebenarnya bukan saja-saja aku nak kacau diorang, aku nak buat report polis ke, aku nak buat video, tak. Bukan saja-saja, sebab aku dah pergi tegur diorang beberapa kali. Diorang masih lagi berdegil, malah tunjuk something tu, bakar mercun bagi kuat pula diorang bakar motor kat sini. Jadi kat situ aku anggap diorang ni mencabar. Lebih baik aku buat record dan juga aku buat report polis. So dekat situ lebih baiklah macam tu daripada aku mengambil tindakan sendiri. Yelah, kan tak pasal-pasal aku pula yang kena. Macam yang sebelum-sebelum ni banyak dah jadi kes kan. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah diorang pun dah tak ada dah main motor kat sini lagi.
start aku buat report malam tu, start aku buat video, up video, alhamdulillah tak ada dah orang. Bukan sengaja aku pun dulu main motor juga, jadi fahamlah perasaan diorang kan. Cuma yang tak bestnya tu, aku main motor dulu pun, kalau benda yang ditegur, aku-akulah salah aku. Tapi budak-budak yang ni tak, malah makin mencabar. Tu cakap diorang tunjuk Samsung, tak sedar rambut K-pop tunjuk Samsung. Then okay, macam aku cakap, dia bukan saja-saja untuk aku buat report, tapi sebenarnya lebih kepada tadi macam aku cakap tadi, supaya aku tak ambil tindakan sendiri. Dan juga aku tak nak budak-budak ni, sebab budak-budak lagi kalau jadi apa-apa accident, dalam kalau korang tengok sendiri dalam video tu, semua mana pakai helmet. Ada pun mungkin seorang pakai helmet, yang lain mana pakai helmet, berlumba kan. Dah tu berlumba, rumah orang sebelah tu je, sebelah jalan je. Itulah sebabnya bukan sesaja untuk aku ambil tindakan report tu, sebab sangat mengganggu ketenteraman, sangat-sangat mengganggu ketenteraman. Dan juga aku tak nak lah jadi apa-apa dekat anak bangsa aku sendiri tu. Yalah, macam aku cakap tadi, aku pemain motor kat dulu, jadi aku tak nak lah diorang jadi macam mana aku dulu kan. Benda tak ada manfaat pun main motor ni. Lain lah kalau betul-betul kau tekad untuk kau jadi pelumba, racer betul-betul, tapi buat betul-betul lah kan, race kat tempat yang sepatutnya lah, baru kau boleh masuk track apa semua. Jadi pelumba negara itu tak apa. Ini kalau setakat suka-suka buang masa, tak guna lah. Korang lebih baik cari hobi yang bermanfaat, yang boleh mendatangkan duit kan. Buatlah benda-benda yang bermanfaat, mendatangkan duit. Kita ni, bangsa kita ni, Melayu kita ni dah banyak ketinggalan lah dari segi ekonomi. Tengok tanah pun berapa banyak je tanah yang orang Melayu kita ada sekarang ni, tak banyak pun. So lebih baik kau kejarkan benda tu, buat benda-benda yang bermanfaat, belajar buat bisnes ke, itu lebih baik daripada korang merempit sana sini tak ada halu tuju. Memang tak ada tuju pun kalau kau buang masa dengan merempit ni. Buang masa je, tak ada apa manfaat dan tak ada benda yang mendatangkan faedah kat korang pun. So itulah dia benda-benda yang aku nak kupas dalam video ucapan raya ni. So selamat raya kepada semua. Maaf zahir dan batin, ikhlas daripada rasa semanja. Kalau ada sumur di ladang, minta maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.